Slipper Skechers aku ni hari-hari aku gunakan dan membuatkan dia punya tapak tu jadi haus. Pernah beberapa kali aku tergelincir. So dapatkan tu aku dapatkan satu lagi. Skechers yang baru. Dan dia baru sampai dekat rumah aku dan jom unbox. Aku memang adalah pengguna Fomis untuk Skechers. Memang aku tak tahulah selesa kot dengan Skechers, sebab tu aku akan gunakan selalulah Skechers. Okay, so dalam kotak, ni ada kotak lagi. Dan kali ni aku ambil warna biru lawa lah. Aku suka dia punya tapak ni, dia memang lembut. Lepas tu tapak bawah dia lain sikit lah. Ini. Yang ni aku ambil saiz UK 7 ataupun US 8 terpulang. Kalau korang tengok dalam link kat bawah ni, korang boleh tengok sizing dia. Masa korang nak pilih saiz apa, dia gunakan saiz US. Korang scroll dekat bawah, dia ada dia punya chart. Memang ngam-ngam. Selalunya aku akan ambil one size bigger lah. Kalau ikutkan aku saiz UK 6, tapi aku akan ambil one size bigger sebab slipper Skechers ni dia getah, jadi dia lama-lama dia akan macam mengecut sikit. Lagi-lagi kalau selalu berjemur dekat panas. Harga dia bagi aku memang mahal, tapi sebabkan aku memang guna hari-hari dan memang tahan lama, sebab tu aku tak ada masalah dapatkan kasut Skechers dan dia memang sesuai untuk kaki aku. Kalau korang nak dapatkan juga, link ada dekat bawah. So slipper lama ni yang dah membuatkan aku nak jatuh beberapa kali, mungkin aku akan bagi kat orang kalau orang nak, ataupun aku akan musnahkan dia lah. Okay, macam biasa link ada kat bawah kalau korang nak beli Skechers.